Hey guys, Assalamualaikum, Subadang here from MC Plus. Dan hari ni kita dikejutkan dengan pengumuman yang dibuat sendiri oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Rancangan Pendidikan Negara 2026 hingga 2035. Dan jom kita tengok apakah isi kandungan yang menarik. Saya sebagai seorang cikgu di MC Plus yang mengajar subjek ekonomi dan juga perniagaan, benda ni sangat penting sebab antara benda yang membantu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara datangnya daripada kepentingan pendidikan. Pertama, umur 6 tahun dah boleh masuk darjah 1, tapi bukan paksaan, atas sukarela ibu bapa. So kita boleh bayangkan sekolah rendah nanti, budak 6 tahun dah memenuhi sekolah-sekolah rendah. Saya tak tahu apa pandangan anda sebab saya tak ajar sekolah rendah, tapi mungkin cikgu-cikgu sekolah rendah boleh bagi pandangan dia. Nombor 2, program Perkasa Jati Diri. Wajib belajar subjek bahasa Melayu dan juga sejarah. Termasuk sekali untuk sekolah-sekolah agama, sekolah agama rakyat, lepas tu sekolah antarabangsa dan juga sekolah persendirian yang ada ambil UEC tu. Kena wajib ni. Ini penting, ini point. Lepas tu kita ada penilaian pembelajaran baru. Kami di MC Plus dan juga majoriti cikgu-cikgu sekolah ingin UPSR dan PT3 dikembalikan. Tetapi nampaknya tak ada. Yang ada adalah penilaian pembelajaran baru untuk pelajar darjah 4, di mana mereka akan diuji 4 subjek: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Maths dan juga Sains. And then tingkatan 3, tapi dia tak bagi tahu nama apa. Yang ada dia tulis tingkatan 3, sama juga macam tadi 4 subjek, cuma tambah subjek sejarah. So untuk student tingkatan 3, korang akan ada exam. And of course juga bilik guru akan dibaik pulih. Bajet disediakan adalah RM100 juta. Ini penting sebab tempat kerja yang harmoni dan positif sangat membantu dalam, orang kata, kualiti ataupun mental cikgu-cikgu kat sekolah. Yelah, kalau dah atap bocor, lantai pecah, mana maunya. Okay, make sure sediakan meja dan kerusi yang selesa. Yang ni yang paling menarik yang saya suka, iaitu TVET akan diperkenalkan untuk pelajar sekolah rendah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Siapa-siapa yang tak tahu TVET ni adalah satu pembelajaran yang hands on. Lebih penekanan ke arah robotik, teknologi, kemahiran, dan this is very good. And then juga untuk Form 1 sampai Form 3, sebab Form 4, Form 5 diorang akan fokus dekat SPM. And lepas tu kita akan ada pendidikan percuma untuk pelajar OKU, 3,000 untuk pelajar IPTA, Politeknik dan juga College Community. Ada lagi benda-benda lain, tapi yang lain tu saya macam tak berapa nak pentingkan sangat. Bukanlah tak penting, saya fokus kepada sekolah-sekolah menengah dan juga rendah. Dan inilah dia rancangan Pendidikan Negara 2026 hingga 2035. So apa pandangan korang?